Pada bulan Disember 2014, negara kita digemparkan dengan kejadian banjir besar atau bah kuning yang melanda beberapa buah negeri. Antara tempat yang teruk dilanda bah kuning ialah Kuala Krai, Kelantan. Pada waktu itu, Hospital Kuala Krai memang menjadi sebuah pulau yang terpisah daripada dunia luar. Kita menerima maklumat hospital menghadapi masalah untuk mengangkut pesakit-pesakit yang sangat kronik. Rentetan kejadian bah kuning tersebut, Universiti Pendidikan Sultan Idris mengambil langkah inisiatif untuk menghantar pasukan rescue UPSI bagi melakukan misi bantuan dan menyelamat. Kita perlu membawa pesakit-pesakit ini daripada hospital ke tempat pendaratan heli untuk dibawa ke HUSM. So kita menjadi penghubung utamalah. Selepas bah kuning surut, pasukan rescue UPSI telah melakukan beberapa misi pembersihan pasca banjir bagi membersihkan kawasan yang terlibat dengan bencana bah kuning. Misi pembersihan merupakan susulan daripada siri bantuan pertama yang dihantar semasa bah kuning melanda. Kita hospital, kita kena berfungsi sepenuhnya secepat mungkin walaupun selepas banjir. So kita tak membuang masa dari segi kerja pembersihan dan kita amat berterima kasih kepada pasukan rescue team yang datang dengan kekuatan yang sungguh luar biasa untuk membantu kita dari segi kerja pembersihan. Pada 6 hingga 16 Januari 2015 pula, beberapa siri misi pembersihan telah dibuat khusus kepada pembersihan premis pendidikan. Kekuatan pasukan rescue UPSI dalam misi pembersihan ketiga ini adalah seramai 900 orang, terdiri daripada 800 orang pelajar dan 100 orang staf. Misi bantuan yang diberikan oleh pasukan rescue UPSI bukan terhenti setakat itu sahaja. Pasukan rescue UPSI turut melaksanakan misi pembinaan rumah transit dan rumah kekal turut dilaksanakan bagi membantu mangsa banjir. Kita tahu keperluan asas manusia ni makan, pakai dan tempat tinggal. So pakaian dia dah ada, orang dah bagi. Makanan orang dah bagi, tempat tinggal dia tak ada. Oleh itu, tempat pelindungan dari hujan, panas, sejuk dan debu perlu disegerakan. Mereka mengharap untuk beralih dari kemah yang tertutup kepada sebuah rumah atau bangsal kecil untuk sedikit keselesaan bagi mereka berteduh. Selain daripada bantuan perumahan segera, pasukan rescue UPSI turut terlibat dalam proses pemulihan ekonomi penduduk yang terjejas akibat dilanda bah kuning di Kuala Krai. Ramai dalam kalangan penduduk yang terlibat terjejas sumber pendapatan. Perkara ini disebabkan kebanyakan mereka bekerja sendiri dan peralatan yang menjadi sumber mencari rezeki musnah akibat daripada bencana bah kuning. Pendidikan merupakan tunjang dalam kehidupan anak-anak mangsa bah kuning untuk menempuhi hari-hari yang akan datang. Oleh itu, pasukan rescue UPSI memberikan bantuan pendidikan sebagai langkah pemulihan pendidikan kepada anak-anak mangsa bah kuning ini. Satu bengkel persediaan banjir telah diadakan di UPSI bagi melatih pasukan hero kampung agar mereka boleh menyelamatkan mangsa banjir dengan cara yang betul. Mereka yang telah menjalani latihan di UPSI pulang membawa ilmu yang telah dipelajar dan membuat bengkel di Kuala Krai bagi melatih belia sukarelawan yang terdapat di kawasan sekitar Kuala Krai.